Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah Ju selamat sampai Kuala Selangor. And Alhamdulillah juga Ju selamat sempat ambil anak Ju, Zafri. Baru je habis koko. Lambat sikit lah, lambat 15 minit macam tu kan. Ni pun tak keluar-keluar lagi. And thank you so much juga husband bagi Ju peluang belajar. Ju hari ni ada kelas belajar sama-sama dengan kita punya sideline mentors kan, dengan DCA ASEAN. She doing kelas success chain. Dekat sini dia lebih mudah kita faham. And yelah, Ju still lagi kita rasa macam orang baru lah. Banyak info-info yang kita dapat pelajari. And dalam masa yang sama juga, kita sentiasa reset our minda untuk kita belajar. Kalau kita selalu ada thing yang macam cawan sentiasa penuh kan, and cawan tu akan sentiasa melimpah. And sesuatu info yang baru, kita susah nak belajar something new lah. So Ju kena sentiasa zero rise and belajar dengan orang yang dah lama, lagi dengan mentor kita kan. And that point-point semua tu sebenarnya banyak jugalah yang kita perlu pelajari semula, reset semula, and besarkan lagi you punya impian. And mesti korang macam pelik kan, kenapa impian tu sangat-sangat penting untuk kejayaan seseorang. Impian sangat-sangat penting. Besarkan your desire untuk you merealisasikan you punya goals. Okay, so Alhamdulillah. So next nanti korang boleh tengok my content, apa yang you nak share lagi. For me, BE sangat-sangat best. Kita sentiasa learn, relearn, kita belajar macam-macam. Okay, bye-bye.